Selamat datang ke hutan bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru di Johor Bahru. Okey, pertama sekali saya nak tunjukkan menara ini, menara simpanan air. Tengok dah kunci pintu dia. Dah kunci pintunya. Tetapi saya bernasib baik sebab dalam setahun yang lepas saya datang dan mereka masih belum kunci pintu ini, dan saya berpeluang untuk naik sehingga ke aras yang paling atas. Saya kongsikan pengalaman saya di sini ya. Good morning everybody. Forgive me if I'm panting hard because I've just finished my 3-kilometer run per week here at the Hutan Bandar MBJB, and after like almost over 30 years of coming here, I never knew that it has this tower, this viewing tower right here behind the orchid garden. Okay, that's the canopy, the green canopy or gazebo you might call it, of the orchid garden, and that is the nursery. And right opposite of it is this nice looking viewing tower. I believe that the railers are new because it has still has the plastic coating on them, and it is shining stainless steel. Right, let's go up. In total there are about 6 floors. So we were at the ground floor, if you might want to call it the first floor, and here is the second floor, and that is the newly built security station or guard post. Okay, let's proceed to the third floor. We're getting higher and higher, and I do believe that once I've reached the very top, level 6, the view is going to be marvelous or quite acceptable. That behind that tall tree there is the headquarters for the custom. Still panting. I've not yet settled down from the panting of my 3-kilometer running, and now I've added on to it the panting of climbing this viewing tower. Maybe someone or most of you might call it the lookout tower. Okay, this is the 5th floor. Okay, let's take a view, and this view will not show you how high we are, but this will. We are about 50 meters high, I guess, or 75. I think it's 50. 50 meters is fair. Alright, and then once we've reached this 5th floor, we find these wooden fences here, and if you peek inside there, you can see actually in there is the water tower. Sorry, the water tank. So this might be a 2-in-1 tower, water tank tower, and also a lookout or viewing tower, because you see this is the top of the water tank. There you can see the opening where somebody can climb in there, the maintenance people, to clean it up. But what's this? Seed, probably seed, and also bat manure or guano. They must be sleeping up here every night of their wonderful life inside of this sanctuary tower. Forest, or no, it's not a jungle, it's a forest in the middle of the city of Johor Bahru.
I can see there is a bird moving in the trees, probably looking for food or attending to its nest. Let's see, let me zoom in. All right, and the next time it moves, you can see. We can see. Oh, there it is. Can you see that? Oh, squirrels. All right, squirrels. Let's see. Aha. You can see the movement, I believe, but you can't see the squirrel. All right, let's go back to the panoramic 0.6 view video on my Sony phone. Why I kept saying Sony whenever I snap photos or videos on it is to probably share with you guys why I love Sony phones. This is my second Sony phone. The first one is the Sony Xperia XZ2 Premium, which has been kaput. The rear camera lens doesn't work anymore, and one of the speakers, which gives it a stereo loudspeaker function, doesn't work anymore. Probably it popped because I've installed an audio amplifying software and apps actually, but I've set it to maximum and it pops one of the speaker off, so I can't listen to any audios using the phone. I cannot even make a video call out of it because I can't hear the other party's voice. Alright, so let's do another round on this 6th floor of this lookout tower. Let's see what we can see, huh? Alright, let's zoom in. Alright, now let's see. Behind this tree there, I can't make it. I'm not sure what that is, but that is the Holiday Plaza. Right next to it, I guess. Where is it? No, that's Larkin. Yeah. Okay, let's not babble for the worry that I might say wrong facts. And that is I'm sure that is the Country Garden, Danga Bay. What's that? Can't sure. No. Oh, sorry. That is RNF. Ya, RNF, and that is the Danga Bay. Okey, baik. Di sebelah kiri kita sini pula kita ada skate park yang ada pelbagai jenis rintangan challenges yang boleh digunakan. Yang ini awam kita boleh masuk pada bila-bila masa sahaja. Yang ini pula ialah rock climbing, facility rock climbing. Boleh tengok daripada belakang. Dulu tak ada cermin ni, sekarang dah dibuat cermin. Oh, sorry, mungkin dah ada masa tu, tapi saya yang tak perasan. Dahulunya fasiliti ini boleh digunakan secara percuma dan tak perlu nak buat appointment untuk masuk ke dalamnya dan menggunakannya, tetapi sekarang perlu membuat temu janji. Kat mana dia punya QR yang saya nak share? Ni dia. Okey, ni ialah waktu operasinya dan di bawah ni ialah QR code yang kita kena scan kalau kita nak buat temu janji. Yang sebelah sana tu bawahnya ialah cushion ya. Jadi tak perlu risau kalau jatuh.
Tetapi yang ini kalau nak mendakinya kena gunakan rappelling rope, yang mana boleh disewa di sini juga. Ada juga locker yang boleh digunakan untuk menyimpan barang-barang anda sewaktu anda melakukan aktiviti di sini. Di atas sana ada kafe, di bawah sini pun ada kafe jika anda ingin menyambung selera. Di sebelah bawah sini ada taman permainan kanak-kanak, dan di depannya ada TMIYC, Pusat Belia TMJ Tunku Ismail. Di sini ada medan parkour. Dan tarikan yang terbaru ialah pengubahsuaian jejantas ini, yang mana dulunya tiada, bukan dikata bumbung, tetapi barisan-barisan lampu LED yang mengelilinginya sepanjang jejantas ini. Wow, kalau malam cantik ni. Okey, jom kita pergi off-road sikit. Kita buat petualangan sikit. Kita lalu di tempat yang tak sepatutnya kita lalu, bagi mencabar diri kita sendiri. Pastikan tempat yang anda pijak tidak tembus hingga ke bawah. Okey, dan anda akan tiba ke tarikan antara yang terbaru di hutan bandar MBJB ini, iaitu Flying Fox. Bermula dari situ sehingga ke atas sana. Oh, maafkan saya, bermula di atas sana kerana atas sana ialah di atas bukit, lebih tinggi daripada stesen yang kedua ini. Kerana jika anda ingin melakukan aktiviti Flying Fox, anda perlu memulakan dari tempat yang tinggi kerana ianya menggunakan graviti dan tidak ada sebarang enjin yang menggerakkannya. Nampaknya tangga ni tak ada penghalang, jadi kita boleh panjat kot. Agak bahaya kalau ada kanak-kanak yang memanjat di sini. Kalau boleh, kalau tempat ni ditutup dulu sebelum dibenarkan sesiapa untuk menaikinya. Jauh ke sana. Oh, wow. Ini tempat landingnya.
Wow, memang bahayalah. Tangganya pun curam ya, hati-hati. Dan diharap agar pihak-pihak yang berwajib dapat menutup tangga ini sekiranya tidak digunakan. Kita risau kanak-kanak akan menaikinya dan akan terjatuh. Bahaya. Okey, tambahan baru kepada fasiliti di sini, taman permainan kanak-kanak yang baharu. Mari kita ronda-ronda. Di situ taman permainan kanak-kanak tadi, dan jika kita lari sikit ke atas sini, kita akan tiba ke taman air kanak-kanak di sini. Oh, cantik. Oh, akhirnya telah dibuka. Mengambil masa yang lama untuk direnovasi. Tapi masih ditutup lah. Mungkin air itu dibiarkan mengalir kerana mereka hendak menguji kualiti dan keoperasian tempat ini. Ada tempat lifeguard. Ada kursi lifeguard sekiranya mungkin akan berlaku apa-apa insiden. Okay. Ada kucing pak. Kucing kat sini banyak ya. Jadi kalau anda datang ke sini, kalau ada bawa makanan kucing, lebih afdal lah, dapat sedekah ya.
Oh, jalan ini telah dibaik pulih dulu. Ianya ialah laluan reflexology, di mana di bawahnya ada batu-batu kecil-kecil, batu-batu yang boleh kita berjalan di atasnya untuk mendapatkan kesan rawatan reflexology. Okey, ini dia nama sebenarnya, Hutan Bandar Laman Air. Oh, saya dah baru perasan lah mereka tukarkan laluan ini daripada reflexology kepada laluan biasa, kerana laluan itu adalah curam menurun bukit. Jadi tak sesuai untuk dibuat reflexology, untuk mengelakkan sebarang insiden terjatuh. Ke atas ni ada taman dinosaur. Ada struktur-struktur berbentuk kuda, gajah dan susah nak cakap, T-Rex, rabbit, dragon ke pterodactyl. Wah, ada laluan canopy yang mini canopy, sesuai untuk kanak-kanak lah. Macam ni lah MBJB barulah top. Tapi yalah, walaupun dia buat begini pun, diharapnya agar di-maintain lah, dijaga rapi. Sebab kebanyakan projek-projek yang berlaku dekat JB ni, setelah dibuat, dibiarkan begitu saja, rosak, karat, patah semua segalanya. Kemudian kita ada laluan gantung. Oh, dia bergerak sikit lah. Untuk kanak-kanak mungkin menakutkan. Dia ada bergoyang sikit. Goyang. Syabas MBJB. Kerana aktiviti-aktiviti inilah yang mengurangkan anak-anak kita daripada terus menghadap tablet dan skrin monitor. Okey, bawah ni ada lagi rabbit, gajah, kuda. Kita dah lalu sini tadi. Sorry, yang ini lebih mencabar. Hati-hati ya. Okay, yang ini lebih bergoyang. Jom. Kita tengok dulu. Hutan Bandar Laman Rama. Ada rama-rama ke kat sini? Tempat terbuka. Rama-rama macam mana mereka simpan, ataupun rama-rama liar? Kat sini ada rama-rama besi. Cantik lah cara mereka cat. Macam mana mereka buat lah? Ada tekstur macam ni.
ataupun tak sengaja tiba-tiba jadi. Alhamdulillah. Okay, mari kita cari rama-rama Rama. Banyak rama-rama besi. Tapi rama-rama yang betul tak ada Mananya? Oh, saya nampak rama-rama. Kat sini. Pun besi juga. Kat sini ada satu rama-rama gergasi. Oh, belum siap. Yang diperbuat daripada akrilik. Oh, okay, saya faham. Dia akrilik, kemudian bila dibuka bahagian belakang kertas ni, dia akan jadi sinar begini. Dan kerana dia punya plexiglass ke akrilik ni tebal, dan bila lampu LED ni menyala, satu di sini, dia akan memberi kesan visual yang cantik. Dan mungkin kita boleh letak diri kita di tengah-tengah untuk kita ambil selfie begini. Kan? Baik, kita teruskan perjalanan kita. Dekat sebelah sini ada lagi satu kawasan taman permainan kanak-kanak yang baharu juga. Nice. Bertemakan orang hutan. Ada vlogger yang lebih profesional daripada saya sedang merakam juga. Saya cuma sedang menggunakan kamera Insta360 One X2 saya yang sudah berumur 6 tahun. Dan yang di sini dipanggil hutan bandar, taman kanak-kanak. Ramai hari ni Hari ni ialah hari raya ketiga. Ramai yang masih bercuti. Mana drone dia? Oh, tu dia. Nice. Ramai vlogger kat sini. Ada yang pakai drone lagi. Jadi culture vlogging dekat JB ni semakin elok Semakin ramai yang berani untuk tampil ke hadapan. Yang penting kita kena beretika. Jangan kita kongsikan yang negatif. Kongsikan yang positif saja. Kan tahu melawat Johor kan 2026, buat apa nak kongsi yang negatif-negatif, walaupun yang negatif di Johor Bahru ni kurang sangat. Cantik yang bunga-bunga.
Okey, tak ada apa yang istimewa pada papan tanda ini. Sebuah larangan ni semua ialah barang-barang perkara-perkara yang negatif. Yang paling baharu ialah yang inilah. Dilarang berkelakuan sumbang. Tahulah sendiri apa makna dia tu Jangan petik tumbuhan taman. Tolong berhati-hati, ada memerang, ada monyet, ada ular. Jangan bawa haiwan peliharaan.